Individu ketiga pula yang tak pernah memenangi kejuaraan dunia, kejuaraan utama adalah Razor Ramon. Ini memang sangat mengejutkan kerana beliau kalau nak diikutkan daripada WCW, beliau bergelar Diamond Stud kan. Kemudian beliau berhijrah ke WWE pada tahun 1993 dengan menggunakan nama The Bad Guy, using machismo tu kan. Razor Ramon ini boleh dikatakan sangat over dengan peminat waktu itulah. Daripada beliau jahat, kemudian menjadi babyface, beliau sangat-sangat mempunyai jumlah peminat yang sangat ramai. Tapi sehinggalah beliau meninggalkan WWE pada tahun 1996, beliau hanya tersekat di secondary punya level lah, iaitu mid-carder, iaitu sekadar memenangi kejuaraan antara benua dan tak pernah memenangi kejuaraan WWE. Walaupun beliau ni adalah salah seorang daripada anggota The Clique, kumpulan belakang tabir yang dibarisi oleh diri beliau sendiri, Razor Ramon, Diesel, Kevin Nash, Shawn Michaels, Triple H dan 1-2-3 Kid ataupun Sean Waltman. Tapi sayang sekali tak tahu apa yang kurang daripada Razor Ramon, walaupun beliau ada ciri-ciri seorang bintang utama dengan karakter dan juga finishingnya yang juga berbisa, iaitu Razor's Edge. Tak ada peluang untuk Razor bergelar juara. Even masuk WCW pun, dan walaupun memenangi World War III, perlawanan ala-ala Royal Rumble di WCW tu pada tahun 1997 yang melayakkan beliau untuk merebut kejuaraan dunia WCW, pun tak dapat juga. Di WCW, beliau bersama-sama dengan Kevin Nash sebagai outsiders adalah memenangi kejuaraan tag team dan sebagainya, tapi beliau masih lagi di overshadow, saya kira, oleh Kevin Nash di WCW dan juga di WWE. Kesian kepada Razor Ramon.